Yang ni memang sedap. Hai guys, welcome back to Mon Mubang Channel. Mon dengan cheese ni, tak kau nampak tak? Mon Mubang Channel, tunggu. Apa kata affordable. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mubang Channel. Tunggu. Sesiapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, dan share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak buat review apa? Hari ni aku nak review roti Bun. Ni dia satu kotak aku beli. Dekat mana aku beli? Aku beli dekat TikTok. So kalau korang nak beli roti Bun ni, boleh pergi dekat TikTok aku and check dekat beg kuning. So aku dah beli satu kotak ni. Tak ingat berapa harga dia. Nanti aku akan share lah berapa harga dia. Lepas tu aku beli satu kotak ni, ada 12 paket roti ni. Roti Bun ni lah. Satu kotak ni ada 12 keping and ada 4 perisa. So kalau korang nak tahu perisa apa yang ada, kena tengok video ni sampai habis. So perisa yang pertama kita ada perisa coklat. Ni dia perisa coklat. Lepas tu kita ada perisa keju. Next kita ada perisa blueberry. And last kita ada perisa strawberry. So ada 4 lah. Maksudnya satu perisa ni dia bagi 3 sampai lah cukup 12. So siapa tak nak buang masa lagi, jomlah kita try roti Bun ni. Macam mana, sedap tak sedap tak tahu. Kita kena try dulu. Jom kita makan. So kita kena mula dengan coklat dulu. Okay, ni adalah roti Bun perisa coklat. Tengok atas dia aku rasa macam custard gitu. And kalau kita buka, dalam ni adalah perisa coklat. Tengok. So jom kita makan. Bismillah. Sedap. Korang tengok lapisan coklat dekat sini. Bagi aku sedap. Atas dia manis and coklat pun manis. Memang sedap lah. Aku rasa roti ni, kalau kau macam makan pagi memang berbaloi lah. Boleh mengenyangkan. Sebab roti Bun ni adalah ready to eat. Maksudnya kau boleh makan terus. Okay, kita dah makan perisa coklat. Memang sangat sedap. Lepas tu kita try pula perisa keju. Macam mana, sedap ke tak? So ni dia perisa keju. Jom kita try makan. Bismillah. Yang perisa keju ni kan, aku rasa dia macam lebih orang kata macam rasa kaya gitu, bukan rasa keju. Tapi sedap lah. Tengok dia cair, pekat je dia punya kuah ataupun dia punya jam tu lah. So jom makan. Yang ni memang sedap. Okay, seterusnya kita makan yang ni, perisa blueberry. Kalau blueberry ni macam jadi macam burn sikit So makan, jom. Bismillah. Yang ni pun memang sangat sedap. Next, yang ni pula perisa strawberry. Okay, ni guys. Bismillah. So aku dah makan dah ke-4 perisa roti Bun ni. Memang sangat sedap. So aku akan rankingkan lah mana satu yang paling aku suka. And orang kata yang paling sedap, yang pertama aku akan letakkan yang ni. Roti Bun perisa keju ni sangat sedap. Walaupun rasa tak macam keju, tapi
dia lebih kepada kaya, tapi bagi aku memang sangat sedap. Memang aku rasa approve gila yang ni. So, yang pertama yang ni. Yang kedua aku rasa kita akan letak perisa Obun yang perisa coklat. Sebab dia punya jam coklat sangat banyak. Yang ketiga aku rasa strawberry ni okey. Kau boleh try lah, strawberry ni memang sangat sedap. And last kita letaklah blueberry ni. Nampak kan blueberry. So bagi aku roti ni sangat murah, sangat sedap, sangat berbaloi untuk kau makan. Roti ni sangat ready to eat, mudah. Kalau macam kau nak kerja, terus bawa je paket ni, letak dalam beg, dah sampai dekat kilang ataupun dekat office ke, dah boleh makan. So kalau setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni kepada orang lain. Kan boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan.